Kena setkan bila kita nak mengaji sebab nanti nak kena keluar kelas. Dalam paslah kita baca Quran kita. Kena plan. Jadi masa saya di Island dulu, Alhamdulillah saya tinggal bersama dengan seniors dan rakan-rakan, ada yang rakan sebaya lah. Jadi rumah kami ada 4 orang masa tu. Jadi kita memang tadarus sekali, kita masak buka puasa sekali kan. Jadi Alhamdulillah saya ada kesempatan lah, tak adalah rasa missing sangat masa tu sebab memang ada housemate yang Malaysians kan. Untuk kita buat kekuatan diri tu, selain daripada kita pasang niat, kita pasang azam nakkan Ramadan yang terbaik pada tahun ni lebih baik daripada tahun lepas, ini adalah untuk membersihkan dosa kita. Jadi kita kena ada jadual untuk pastikan bahawa objektif untuk kita meningkatkan keimanan kita tu tercapai. Zaman saya dulu saya tak ada kereta, so saya memang kena naik bas pergi hospital. Jadi nak pergi hospital tu 1 hour away. So kalau puasa masa tu memang kita kena dalam bas lah kita baca Quran kita, ataupun on the way back. Waktu-waktu sela tu kan kena plan. Saya rasa Alhamdulillah sekarang ni ada pelbagai platform yang kita boleh usahakan cari untuk kita mendapat kekuatan kendiri, especially kalau kita tinggal di jauh daripada orang lain kan. Jadi kita ada tahu banyak podcast, banyak YouTube channel yang kita boleh akses pada bila-bila masa sahaja. Ada lagi brothers dengan sisters kita dekat luar negara yang melalui pengalaman yang sama keseorangan. Jadi bila kita beramai-ramai ni mungkin motivasi kita kuat sikit, dan kita ada rasa teruja untuk melaksanakan ibadah harian. In fact, kalau boleh nak join One Day One Juice dari Malaysia pun boleh dah sekarang ni kan. Banyak dah choice kita. Bila kita nak menyambut Ramadan ni, persiapan kita tu kena mula sebelum Ramadan. Jadi kita kena dah tahu dah, biasa kita orang cari dekat kedai halal kan. Carilah kedai halal sekitar tu. Tengoklah siapa yang selalu kunjungi kat situ kan. Jadi kita tahulah komuniti Muslim tu macam mana, siapa. Jadi kita berkenal-kenalan lah. Dia jangan takut untuk tegur. Assalamualaikum sister, how are you? Kata I'm Diana from Malaysia. Jangan takut untuk perkenalkan diri sebab biasanya mereka akan sangat welcoming. Kita kena pastikan niat dan azam kita tu ada dari awal lagi, selain daripada niat puasa kan. Jadi kita kena tanamkan niat, semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dalam hidupku insya-Allah. Macam mana kita nak habiskan 1 juz dalam sebulan tu? Kita kena rancang macam mana kita nak setkan amalan kita, nak biasakan. Jadi kita kena mulalah daripada sebelum puasa. Pastikan bahawa ada top up daripada masyarakat sekeliling, sama ada online ataupun fizikal insya-Allah.